Ini aku pakai Galfu tau bang. Kau tengok ni, tak bercalar pun, nampak clear je. Kalau tempered glass kau dah hancur macam ni, kau nak cari tempered glass yang baru, kau kena try Sapphire 9H ni daripada X1. Yang ni tempered glass yang paling terbaik aku pernah pakai. Kelebihan tempered glass ni, dia ada Sapphire coating dan juga Corning glass base. Dua teknologi ni akan membuatkan tempered glass yang kau pakai ni tak mudah bercalar. Phone kalau kau letak dalam beg, dalam poket, biasanya dia akan berlaga dengan barang-barang yang ada dalam tu. Biasanya berlaga dengan kunci lah. Kalau kunci berlaga dengan tempered glass ni pun, dia takkan bercalar. Memang best. Ini aku pakai jarum besar pula. Kau tengok ni. Kau tengok ni, tak bercalar pun. Kalau kau dapatkan tempered glass ni, kau nak pasang jangan risau. Kau akan dapat sekali installation kit yang macam ni. Sangat mudah nak pasang. Siapa-siapa pun boleh pasang dengan adanya benda ni. Dengan adanya ni, tak sengit dan tak pecah. Dan yang paling best, feeling kau touch dekat skrin tu sangat best. Rasa licin je nak buat main game ni, mesti best. Kalau kau nak dapatkan tempered glass yang padu tak mudah bercalar macam ni, tekan link dekat bawah.